Dia bukan mengenai agama, dia bukan mengenai negara, dia bukan mengenai bangsa. Dia sebenarnya mengenai kemanusiaan tu. Assalamualaikum, hai. Untuk review kali ni aku cuba untuk kawal emosi aku. Aku cuba untuk tak terlalu bias disebabkan emosi aku. Dan aku cuba untuk sampaikan melalui perspektif seorang penonton biasa terhadap filem, bukan terhadap emosi semata. So aku baru lepas tengok filem The Voice of Hind Rajab. Hind Rajab ni nama budak dalam cerita ni. Tapi budak ni pun kau hanya boleh dengar dia punya rakaman suara yang sebenar dalam cerita ni. So cerita ni based on true story dan aku rasa dia sangat-sangat menghampiri kisah sebenar dia. Sebab dia suara budak tu 100% daripada suara rakaman yang asal. So mungkin situasi yang berlaku di pejabat pasukan Bulan Sabit Merah tu mungkin ada tambah sikit sebanyak lah kot untuk menaikkan nilai filem tu sendirilah. Aku rasa yang lain semua mungkin lebih pada 90% adalah kisah sebenar. So cerita ni, background cerita ni berlatarkan masa pada lebih kurang 29 Januari 2024 di pejabat Bulan Sabit Merah. Mungkin perkataan ataupun aku akan mute kan. Mungkin ni pun kau akan dengar mute-nya. Mute ke aku bleep kan ke. So adalah sikit mute dan bleep kan. Untuk konteks filem ni, dia bukan filem peperangan ataupun filem biasa lah. Dia adalah sebuah filem duko filem ataupun duko drama, dokumentari drama lah kan. So kau tak boleh ada expectation yang sangat tinggi berlandaskan hiburan ataupun berlandaskan nilai filem yang biasa. Kau kena faham yang tu. Okay, aku bermula dengan apa yang kurang best. Tapi dia bukanlah kurang best sebenarnya. Dia lebih pada perspektif penonton biasa untuk sebuah filem. Mungkin kau akan ada sedikit harapan. Kau berharap yang cerita ni akan ada nilai drama ataupun nilai filem lah kan. Tapi untuk cerita ni sebenarnya dia, yang macam aku cakap, dia duko filem. So tak banyak benda yang kau akan rasa terhibur, kau rasa excited ataupun kau rasa sangat menarik untuk sebuah filem. Lepas lagipun dia hanya bermain pada satu lokasi di pejabat Bulan Sabit Merah. So tak banyak benda lah yang kau boleh tengok just kat situ. Mungkin ujung-ujung tu adalah ada beberapa klik asal di kawasan Hind Rajab kena tembak ataupun satu family dia kena tembak tu. Kat situ adalah klip-klip dia di ujung-ujung je pun. Lepas tu ada klip video asal mak dia apa semua. So tak ada banyak benda yang kau boleh tonton lah kalau nak. Dia just dalam pejabat tu je. Lepas tu ada beberapa perkara macam kalau kita tengok situasi pelakon utama, dia punya keadaan kat situ nampak kelang kabut, nampak chaos, nampak huru-hara lah orang cakap kan. Tapi bila kau tengok keadaan sekeliling, background dia nampak macam agak tenang tu, mungkin sikit potong lah. Sebab tak mungkin hanya satu panggilan kecemasan tu je lah yang ada kan, yang dapat. Mesti ada banyak lagi sebab ini tengah perang kan. Background nampak sangat tenang lah bagi aku. Tu mungkin satu dua benda yang agak sikit spoil untuk aku lah. Tapi aku tak tahu, mungkin memang itu keadaan sebenar masa kejadian ni berlaku kan. Lepas tu apa lagi yang kurang, ya aku rasa
dia mungkin bukan filem untuk semua orang dah. Tak semua orang yang boleh tengok ataupun boleh survive untuk tengok dengan lama lah, aku rasa kan. So apa yang best pasal cerita ni, awal-awal dia dah bagi aku kacau lah. Awal-awal walaupun tak ada apa yang berlaku sebenarnya, hanya ada satu bunyi ataupun satu background music yang simple je, tapi dia dah bagi aku mood yang sangat-sangat tak best lah orang cakap kan. Mood yang dia dah start dah rasa sedih tu. Sebab aku dah dapat teaser ni awal sebenarnya. Teaser filem ni awal aku dapat daripada ni lah. So aku dah dengar awal lah sikit. So aku memang dah start rasa kurang lah kan. Aku memang dah start rasa sedih. Secara jujurnya, aku sebenarnya selama ni aku cuba mengelakkan tau untuk tengok video-video klip peperangan di sana. Macam-macam lah video aku rasa dekat media sosial. Mungkin dalam grup WhatsApp korang ada dapat WhatsApp daripada siapa-siapa. Korang dapat lah video tu daripada mana pun sumbernya. Aku dah cuba untuk kurangkan tengok. Aku dah sangat kurang tengok selama ni pun. Sebab aku tahu aku tak mampu untuk hadap benda tu. Aku tak mampu untuk tahan aku punya perasaan. Dan cerita ni aku serah diri, betul-betul aku serah diri lah. Setiap kali aku dengar video asal, memang video asal je semuanya. Bila aku dengar rakaman video ataupun rakaman suara tu, aku sangat-sangat meruntun jiwa aku, sangat-sangat meruntun perasaan aku. Macam-macam aku rasa, aku sangat kacau, sangat sedih, sangat cemas. Aku rasa sangat marah. Aku rasa sangat tak berdaya untuk seorang manusia biasa yang aku tak boleh nak tolong pun. Yalah, mungkin ada usaha-usaha kecil aku yang aku boleh buat lah kan. Cuba boycott ke, cuba bagi derma ke apa ke kan. Cubalah juga kita untuk sebagai seorang manusia biasa. Tapi ya, itu je lah kemampuan kita kan. Untuk cerita ni, kalau dari segi filem, bagi aku untuk watak utama Omar dengan watak Rana, lakonan diorang memang sangat-sangat menjadi sangat-sangat bagus lah bagi aku. Diorang dapat bagi apa yang diorang rasa, ataupun dapat bagi kau rasa keadaan diorang. Kau dapat menjiwai keadaan diorang. Memang benda tu sangat-sangat dia sangat-sangat bagi kau rasa, kau dapat rasa betapa diorang tak boleh nak bantu lebih tu kan. Kau dapat rasa sama. Tu yang bagi aku lakonan diorang sangat-sangat mantap. Bukan diorang je, ada pelakon-pelakon lain juga yang bagi aku mainkan peranan yang sangat baik dan sangat bagus lah lakonan diorang. Walaupun dalam cerita ni sebenarnya ada beberapa, diorang cuba juga untuk memasukkan komedi ataupun lawak sarkastik, sikit-sikit peli apa semua. Tapi benda tu tak dapat ataupun tak bagi kau neutral dalam masa yang lama. Mungkin dalam beberapa saat je kau dah start rasa sedih balik. Lagi-lagi bila dia mainkan lagi video ataupun rakaman suara budak tu. Serius lah, benda tu sangat-sangat meruntun jiwa aku kan. Permainan kamera dalam filem ni pun bagi aku sangat baik. Macam aku cakap, dia hanya bermain pada satu lokasi dan tak banyak movement. Hanya sekadar di meja bergerak dalam pejabat tu. Kamera work dia sangat-sangat memainkan peranan lah. Dia ada gegaran sikit, tapi gegaran tu bukanlah gegaran yang buat kau pening, tapi dia dapat membuatkan kau rasa faham situasi dan keadaan diorang masa tu. Tu yang bagi aku kamera pun sangat memainkan peranan dalam filem ni. Ya, walaupun rakaman suara tu kadang-kadang agak tak jelas, tak clear kan. Sebab yelah, diorang ada masalah pada line. Tapi benda tu setiap kali kau dengar
ada bunyi tembakan, ada bunyi letupan. Serius aku cakap. Aku tak tahu korang, tapi untuk aku memang sangat-sangat menguji aku punya tontonan lah. Aku punya perasaan. Dan apa juga yang menarik bagi aku untuk cerita ni, dia ada rakaman sebenar situasi di ujung-ujung rakaman situasi di pejabat bulan sabit merah tu. Dan pada handphone tu rakaman sebenar, tapi yang dia ambil tu pelakon semula. Gerak-geri diorang sangat-sangat hampir sama, dan ketepatan pelakon tu meniru seperti ada yang dalam handphone tu. Bagi aku sangat good job lah, sangat bagus lah untuk pelakon-pelakon tu. Aku cakap bukan sekadar pelakon utama Watak, Omar dan Rana tu, semua sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat baik untuk filem ni. Sejujurnya, kalau korang tak cukup kuat macam aku ataupun lebih lemah pada aku tak sarankan korang pergi tengok. Aku rasa standby lah tisu banyak-banyak, ataupun cuba pakai hoodie macam aku untuk lindung sikit muka tu, tak nampak sangat kan. Dia sangat-sangat serius lah. Bagi aku, cerita ni sepatutnya dia dah membuka mata semua orang tau. Dia bukan mengenai agama, dia bukan mengenai negara, dia bukan mengenai bangsa. Dia sebenarnya mengenai kemanusiaan tu. Kalau korang bukan manusia biasa ataupun korang tak ada hati perasaan, aku rasa korang memang anggap benda ni sekadar gimmick ataupun sekadar lakonan biasa je cerita ni. Apa-apa pun filem ni bukan untuk semua. Tak semua orang mungkin boleh tahan. Aku pun kali ikut kan tak boleh tahan. Tapi aku terpaksa juga bertahan. Dan aku walaupun even pada climax cerita ni, perasaan dia sama daripada awal sampai akhir. Perasaan dia bagi sama. Sampailah, ni spoil sikit, sampailah aku rasa kisah Hen Rajab ni sebenarnya dah viral. Cuma aku je lah mungkin tak tahu. Macam aku cakap, aku cuba avoid untuk tengok ataupun membaca berita pasal aku cuba avoid sebanyak yang mungkin. Mungkin ni salah satu cerita yang aku terlepas pandang. Cerita ni dah viral dan kita tahu yang Hen Rajab ni meninggal. Bukan dia je, family dia dan pasukan penyelamat juga yang cuba menyelamatkan dia juga meninggal. Benda tu sangat-sangatlah meruntun. Kalau kau tanya aku berapa bintang untuk emosi, aku rasa emosi dia infinity lah bagi aku kan. Infinity star lah. Tapi kalau untuk keseluruhan cerita, mungkin macam aku cakap ada beberapa sedikit kekurangan. Aku boleh bagi 9.5 bintang per 10 untuk filem The Voice of Hen Rajab. Dan kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem ni, aku sarankan pergi. Tapi tak cukup kuat, cuba korang perkuatkan diri korang untuk pergi tengok cerita ni. Dan kalau korang rasa review aku membantu, aku harap kau dapat subscribe ke channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video aku. Sekian, Assalamualaikum.